Kejap, lupa. Dah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Wartawan Hana Humaira. Dan saya wartawan Emilia. Kami dari TV PSS SK Nyalas. Pada hari ini, kami membawakan segmen khas seperti makan, ilmu di hati, teknologi penghasil generasi. Bagaimanakah kita manfaatkan teknologi tanpa melupakan kepentingan ilmu? Ikuti laporan kami seterusnya. Pusat Sumber Sekolah merupakan tempat lahirnya budaya ilmu. Di sinilah murid mula mengenal dunia melalui pembacaan. Namun, perkembangan teknologi hari ini telah mengubah cara kita belajar. Maklumat kini berada di hujung jari. Persoalannya, adakah kita menggunakan teknologi dengan bijak? Banyaknya kerja sekolah. Malas dah nak buat. Main game dulu lah. Kau dah siap kerja sekolah? Belum. Jomlah kita pergi pusat sumber. Cari maklumat sama-sama. Malas dah nak tengok buku lama. Kau. Dekat pusat sumber tu, bukannya ada buku lama je tau. Ada smart TV, tablet, apa kerja. Jomlah kita pergi. Jomlah. Seronok pula kan? Itulah aku dah cakap. Lepas ni kita buat kerja sekolah, cari maklumat kat sini je. Boleh. Di pusat sumber sekolah kami, sudut digital merupakan salah satu kemudahan teknologi yang memudahkan pencarian maklumat dan menarik perhatian murid untuk datang mengunjungi PSS. Ilmu yang disemai di hati akan membentuk jati diri. Teknologi pula menjadi pemangkin kejayaan. Gabungan kedua-duanya melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Selain itu, pelbagai aktiviti yang dijalankan di pusat sumber seperti alat permainan, pengucapan awam dan sebagainya. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Apa perasaan awak ketika datang ke perpustakaan? Saya rasa gembira kerana dapat membuat ais selepas waktu rehat. Kami rasa seronok. Saya tanya soalan. Kenapa awak suka datang ke PSS? Sebab saya suka datang ke PSS kerana banyak menarik. Saya suka komik. Saya bertanya. Boleh. Kenapa kamu suka datang ke PSS? Sebab kat sini banyak buku dan saya boleh banyak belajar. Okey. Saya tanya soalan, apa perasaan awak kat perpustakaan ni? Saya suka perpustakaan ni sebab saya boleh baca komik hari-hari. Sebab saya boleh menuntut ilmu. Kesimpulannya, teknologi bukan berhalang tetapi jambatan menuju ilmu. Gunakanlah teknologi dengan bijak agar kita menjadi generasi yang cemerlang. Saya, Wartawan Hana Humaira. Dan saya wartawan Emilia. Kami mengucapkan terima kasih. Ilmu di hati, teknologi berkasih generasi.